Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah dan hari ni kita nak makan aiskrim dua jenis. Yang ni jenis yang ada corn dan yang ni KitKat. Yang ni Oreo. Oreo ni kita tak rasa lagi Oreo ni. Oreo ni mahal sikit lah korang. RM4.89 je. Dan KitKat ni okey sikit lah. Okay. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ni aiskrim ni bentuk kon dan yang ni dia yang batang aiskrim. Kalau aiskrim jenis yang macam ni dia mahal sikit lah korang. Tapi sedap lah kot rasa je. Yang ni kita tak rasa lagi weh korang. Nampak dia macam sedap. Alamak. Tapi dia jelek je. Alamak. Weh korang, kita punya aiskrim ni. Oops. Weh korang, kita punya sikit cair lah. Kita makan apa ada bubuk ni. Rasa. Kita kasih air Oreo ni. Dia punya crunchy dia rasa Oreo. Sedap lah. Memang rasa Oreo. Tapi mahal weh korang. Ini kita punya aiskrim. Rasa KitKat. Kat atas dia ada coklat KitKat. Memang sedap. Oreo ni memang sedap weh korang. Yang ni kita macam boleh lah sedap. Tapi Oreo ni memang sedap weh korang. Korang mesti kena try aiskrim Oreo ni. Lebih mahal lah, lebih daripada corn ni. Sebab corn ni aiskrim dia macam biasa je. Bawah. Weh korang, saya nampak macam ada KitKat lah weh. Weh KitKat weh korang. Ada KitKat. Dia sembunyi kat dalam ni. Alamak. Kita share. Memang ada coklat weh. KitKat. KitKat ni tengah-tengah dia ada coklat KitKat weh korang. Mesti kena try ni. Tapi KitKat ni boleh lah, boleh. Korang katakan kalau dah aiskrim KitKat ni kat tengah-tengah dia memang ada KitKat. Kalau Oreo ni pula dia rasa Oreo, memang Oreo original tapi tak ada Oreo. Sedap lah korang. Kita punya KitKat dia dah ada ni. KitKat ataupun tu.
makan macam baby dah. Macam mana? Dia memang ada cahaya weh korang. Kita beli lambat tadi. Tapi cuma dia cair je korang. Kalau korang beli, terus makan memang sedap. Jadi kita dah beli, lepas tu kita nak tunggu lagi sejuk kek dia macam liat sikit. Tadi kan kita macam tengah jirat, lepas tu macam apa ni kat dalam ni? Apa ni KitKat weh? KitKat. Semua air. Ini es krim. Tudung dengan es krim lah. Ini tak apa, tak mau makan. Makan je lah. Nak dalam dia dah. Air KitKat. Es krim dia lembek lah. Kan? Sama kat es krim batang ni. Es krim batang kau makan masih susah sikit tau. Kau senang tapi dia cuma kurang sikit. Cepat ni. Dah habis dah je. Es krim Oreo ni sedap tapi terlalu manis weh korang. Es krim Oreo ni. Dah habis dah. Oreo ni sedap. Manis lah korang. Aku makan sikit. Skin dia nak keluar. Cahaya dia makan comok-comok deh. Korang dah beli tu, korang terus masuk dalam peti ais. Nanti lembek macam ni bagi korang. Lagi kalau ais krim pada pok. Ya.
So kita sampai sini je. Jadi korang kena like, subscribe, turn on notification. Bye. Jangan lupa like, subscribe dulu tau korang. Bye. 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 Kita jumpa video seterusnya.